Kalau bos cuti seminggu, bisnes masih jalan tak? Yang tu yang kena fikir betul. Ramai sangka mereka ada bisnes. Hakikatnya, mereka cuma ada kerja yang lebih besar. Semua benda nak kena tanya bos. Bos yang buat keputusan, bos yang cari pelanggan, bos yang selesaikan masalah, bos yang follow up. Kalau bos tak ada, sales jatuh, operasi perlahan, tim jadi keliru. Itu tandanya bisnes masih bergantung pada seorang manusia, bukan pada sistem. Bisnes yang sihat bukan bila bos buat semua kerja. Bisnes yang sihat ialah bila semua orang tahu apa yang perlu dibuat walaupun bos tak ada. So, matlamat sebenar bukan jadi orang paling sibuk, tetapi binalah sistem yang buat bisnes terus bergerak walaupun kita tak berada di situ. Faham?